Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi al-fadil Tuan Pengerusi Majlis ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati pengurusi dan seluruh saf kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat yang saya hormati Datuk Yusof Muhammad Nur selaku mantan pimpinan tuan-tuan dulu ni dan pimpinan kita. Pak Long, mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati, diberkati, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ni saya bersyukur dapat sampai ke tempat tuan-tuan. Lama dah saya tak mai ceramah kot sini tuan-tuan ni. Dulu kerap mai jugalah kok belah pajak lagu tu. Tak mana Ustaz pajak song. Terjemah bahasa Melayu dia panggil pajak lagu. Lah saya mai ke JKR bulan Ramadan itulah di pajak lagu lah. Malam ni baru mai pula Permatang Sirih. Matang Sirih ni nak. Pokok sirih ada lagi maklum kau belah ni? Ada? Tak ada. Biar korang kampung saya lah nama hutan palas lah. Kali nak buat ketupat kena pergi beli. Haram selai pun tak ada. Maklum pokok palas kat dalam kampung. Banyak pokok ketul. Jadi malam ni dapat sama-sama mai ke sini malam tahun baru 1447 Hijrah. Kita masuk tahun baru maklum, malam ni kita dah masuk tahun baru. Kalau ikut kita ni menambah angka usia kita ni kepada 1 tahun. Kalau dulu ni 62, lah ni 63 maklum oi. Bukan kuih muda, kuih tua. Kalau dulu ni 70, dia naik 71. Kita menambah usia kita. Usia kita ni bertambah. Umur kita ni bertambah. Tetapi maklum hayat hidup kita ni sebenarnya semakin berkurang.
Yang menambah angka usia kita, yang menambah adalah angka umur kita. Tetapi tempoh hayat kita maklum, dia kuih lama, dia kuih berkurang. Macam mana nak faham Ustaz? Lagu ni lah saya abang maklum. Kita ni kalau Allah Ta'ala bagilah takdir kata, tapi benda kita tak tahu. Mati mana kita tahu bila? Maklum tahu mati bila? Tak tahu. Jangan kata maklum nak mati bila, maklum tak tahu. Raita maklum nak mampu bila pun maklum tak tahu. Betul tak? Kaita kita nak mampu bila pun tak tahu maklum. Mai ceramah tak sah elok nak balik start tamu hidup. Dia pun kata baru sungguh kereta ni tak sah dia tak abang. Mana kereta nak abang dia nak mampu bila? Kereta nak mampu bila pun tak tahu. Kita nak mati bila boleh tahu ke maklum? Tak tahu. Maklum nak mati bila? Maklum cuba abang mai kata tengok. Maklum nak mati bila? Ha maklum? Hello. How are you? Ha. Tu saya baru tanya how are you pun maklum dah terkejut dah. Saya boleh cakap orang putih. Maklum tunggu sekejap lagi. Saya nak buat keluar satu perkataan yang maklum kan tengah-tengah. Actually, tunggu sekejap lagi. Tak tahu nak buh tak mana lagi, tunggu sekejap. Tahun baru ni kena cakap orang putih. Bagi banyak lagi maklum. Baru nampak kemas. Baru lepas bayar mahal. Cakap orang putih. Lah ni ceramah bebasah teluk-teluk maklum. Baru bayar 200. Apa pun tak dapat. Teluk masam dia dapat. Maklum lah. Ha, yang teluk mazam kot belah ni ya no. Ha. Kot belah ni gen teluk mazam. Bini dia tanya abang nak pergi ceramah tak mana no kot belah teluk mazam no kan. Ha kot belah kami teluk masjid maklum belah ni teluk mazam. Maklum tahu ke maklum nak mati bila? Tak tahu. Kalau tahu nak mati bila senang maklum. Kalau tahu kita nak mati bila, senang balong. Habis ceramah, duk makan. Lepas tanya, hang bila nak mati? Dia kata, aku dah 2 tahun lagi. Oh, hang kira mati ni lah, 49 lah. Lebih kurang lagu tu lah, 2027. Dia kata, lebih kurang lagu tu lah. Oh. Hang bila yang duk kalau tanya orang, dia kata, aku 2 bulan lagi. Tahu maklum nak mati bila? Tak tahu. Kalau tahu senang ke tak maklum? Ha maklum? Kita ni kalau tahu nak mati bila ni, okey lah ni Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita ni maklum tentang bila kematian kita. Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita. Saya nak tanya, kalau dibagi pilihan kepada maklum di antara Allah Ta'ala nak dedak mati bila dengan Allah Ta'ala rahsiakan mati bila, agak-agak maklum yang mana maklum nak? 2 saat dah sekarang. Maklum nak Allah Ta'ala bagi tahu mati bila ke? Biar sengak lagu ni senang. Ha maklum? Awak yang maklum nak ngangor. Macam nak mati pun saya tengok maklum ni pasal apa? Saya ceramah minggu lepas lagu tu maklum ngangor. Surau tu. 2 hari lepas tu sekerat surau tu mati. Maklum duk ngangor lagu. Maklum sihat ke? Kan lagu kencing manis tinggi yang nampak maklum ni. Maklum kena semangat tahun baru maklum. Baru langkah masuk sejam tak sampai lagi. Dah buat lagu tu dah. Jangan maklum. Saya nak tanya maklum. Maklum. Oh, orang matang sirih. Maklum matang sirih. Kalau Allah Ta'ala bagi pilihan pada maklum. Maklum nak tahu ke tak mau tahu ke mati bila? A. Mau tahu. B. Tak mau tahu. Maklum nak pilih mana? A ke B? B. Siapa maklum tak mahu tahu mati bila? Sabut maklum. Kita ni Pak Long, kalau tahu mati bila Pak Long mampu. Contohlah, saya bagi contoh. Satu hari Pak Long duk sakit kat belakang tengkok ni, dia ada biji. Sakit ni, nak kata jerawat, tak jerawat. Ha, nak kata jerawat, tak jerawat, dia tak ada mata, nak kata nanoh pun duk sakit. Anak kata awak abah tak tahu nak tidur pun sakit, sandak pun sakit, ada biji ni. Pi cek dekat klinik ke hospital pakar ke pekak ke pi lah, jumpa pakar dengan pekak.
Saya baru ni Pak Long jumpa pakar pekak. Pakar pekak. Ni maklum pi jumpa pakar. Tapi pakar tak pekak lah. Ni jadi biji kat tengah belakang ni. Pi lepa pun suruh maklum masuk dalam MRI. Tahu Pak Long? MRI. Jengkai. Allah. Siapa yang biasa masuk tahu lah. Saya baru ni telinga tak dengar belah kanan lah dengar. Duk hilang pendengaran. Kacau. Saya lepas nak masuk MRI, saya tak mau. Saya biasa sekali dah. Macam duduk dalam lubang kubur. Ni dia maklum nampak. Allah. Kawan saya seorang ustaz. Badan dia nala punya besar. Dia sakit. Hari tu ni masuk MRI lah. Dia seluak tak boleh pakai. Kena pakai kain melekat ya. Tak celui. Dia masuk dalam MRI tu masuk elok. Masa dia nak keluar tersangkut kain melekat tu. Dia yang keluar. Balong kain melekat duduk dalam. Ni cerita betul maklum. Cerita betul, saya tak mohong kan. Saya nak mohong apa, saya ustaz. Ni cerita betul maklum. Masa masuk dia dengan kain melekat. Keluar dia yang tengah. Kain melekat duduk dalam. Maklum pun Pak Long pergi cek ni. Pergi cek ni ketua duduk belakang ni. Pergi cek. Doktor kata balik dulu. Lebih kurang seminggu mai nak dapat keputusan. Mai doktor tu pun kata Pak Long. Setelah apa yang kita buat, cek apa semua, ketulan di belakang tu saya minta maaf lah Pak Long. Tu ketulan kanser. Hak kita duk pegang biji tengah belakang ni, kanser. Bukan cancel, kanser. Pak Long rasa macam mana? Saya nak tanya Pak Long. Tadi pi nak jumpa dia berjalan, balik boleh berjalan ke? Seret kaki tak boleh, kanser. Jumpa orang pun tak mahu dah. Jatuh semangat ni Pak Long, jatuh. Bunyi aku tu. Doktor kata sabar Pak Long. Ayak mata jatuh, maklum pun ayak mata jatuh, anak-anak pun ayak mata jatuh. Balik mai duduk kat Matang Sirih. Pak Long nak keluar lagi ke pergi kedai janda tu Pak Long? Makan pun tak lalu dah. Hang wak mai lah gulai apa, jenahak ke, seludu ke, tenggiri, tak makan dah. Tak makan dah. Bini kata makan, abang dia tengok bini dia. Tak makan Pak Long weh. 3 minggu. Kurui. Putih intik pergi duduk dekat pinggang tu, jatuh badan. Jam ni malah pakai duduk tang lengan. Duduk tang pergelangan tengah ni. Lah jam duduk tang ni Pak Long weh. Kurui. 3 minggu lepas tu klinik doktor tu telefon. Ni nak minta untuk cek ni mai semula. Ha? Pi doktor tak kenal. Doktor kursi roda. Doktor duk tengok. Cik Halim ah. Allah awak jadi lagu ni. Tak boleh cakap lah. Doktor kata ni saya panggil ni untuk saya nak bagi keterangan dan minta maaf. Hari tu ni mata saya kembang, kencing manis tinggi. Sebenarnya ketulan tu bukan kanser tapi ketuat. Dia kata tengok ke. Tengok ke. Lepas tulis ketuat dia pergi baca kanser. Dia mangkit berdiri baru hang doktor celaka aku tak ada apa dah dunia ni. Ketuat ambil baca kanser. Maklum tu bukan mati, tu baru kena kanser. Celaka dia kata hang doktor betul-betul celaka dia kata. Ya tak sah dia main berjalan. Dia main naik kursi roda, dia balik berjalan. Dia keluar dia tengok ada 6 orang duk tunggu doktor tu. Dia kata hampa pergi balik ni baru ni bukan dia pakai ni. Aku tinggal besar ni kalau celaka ni lah. Ketuat dia pergi baca kanser. Tu baru doktor habaq kanser. Maklum, kebayangkan kalau maklum tahu. Saya tahu nak mati bila maklum. Pakai tak buat apa dah.
Pakai tak buat apa dah maklum weh. Duk di surau tarik biji tasbih sampai putus tali. Tak mau dah. Nak mati lagi setahun. Maklum nak buat apa maklum? Saya nak tanya maklum. Maklum jawab betul-betul. Maklum jangan nak mohong saya. Banyak dah maklum mohong saya 2 hari lepas tu piak. Maklum jawab betul-betul. Saya nak tanya maklum. Maklum. Oh maklumku. Maklum kalau maklum tahu lagi maklum nak mati lagi 3-4 bulan. Laki maklum minta nak menikah seorang lagi. Maklum bagi tak waktu ni? Darah maklum. Mana darah kan? Kalau maklum tahu. Ni ustaz duk ceramah apa ni Mak Al Hijrah. Mampu pergi kat saya lah. Nak ceramah saya tuan-tuan dengar sudah lah. Tuan-tuan duk kalut nak ajak saya bercakap apa-apa. Mau tuan-tuan pandai, tuan-tuan main bercakap. Maklum. Kalau maklum tahu maklum nak mati bila. 2-3 bulan lagi nak mati. Laki maklum minta nak menikah seorang lagi. Maklum bagi ke tak? Cuk abang bagi kemas lagi. Bagi ke tak? Dengar. Kuat sikit. Ni ustaz nak ceramah malam ni tajuk apa? Tajuk dia telur masam. Ni tajuk dia malam ni. Kan maklum nak halang laki maklum jangan duk menikah abang. Ada ke maklum? Maklum nak peduli lagi dengan orang tua ni maklum. Maklum nak mati lagi 2-3 bulan. Kalau tahu. Tak ada dah ni laki dia kata ni aku nak menikah seorang ni. Hampirlah menikah abang weh. Pilah. Aku pun tak mau nak fikir dah pasal hang ni. Nak fikir pasal nak mati ya. Betul tak maklum? Maklum macam nak buat cengeng dengan saya pasal apa? Tak kisah buat cengeng balik dengan maklum. Dengan bini saya pun saya tak takut tambah dengan maklum. Dia tak maklum? Maklum nak ni, maklum nak pesoh lagi orang tua ni. Nak mati lagi 2-3 bulan. Akal pula banyak. Maklum. Orang tua-tua ni maklum oi. Hak lain dia semua kurang dah. Hak dia banyak dua. Akal dengan perangai. Dia tak? Sembang tak pernah jatuh. Orang tua-tua. Kita pergi tanya dia, Pak Long, duk pegang lutut dia. Macam mana Pak Long? Kalau boleh ibu muda, boleh. Oh! Sembang dekat kedai. Saya baru ni pergi ceramah satu masjid. Ada Pak Long tu sembang kemas lagu tu. Tak pernah jatuh sembang. Sampai mereka panggil nama dia Ak Kongkot. Tahu Kongkot terbang tinggi. Tak pernah sembang jatuh Ak Kongkot. Dia bawa. Saya duk pegang dia, macam mana Pak Long sihat ke? Boleh. Umur apa belum? Orang nak masuk 74. Kemas lagi ke belum? Dia buat kata. Boleh ibu muda setahun ni boleh dukung. Oi, kemas. Sembang tak nak jatuh maklum. Habis ceramah turun tangga masjid pun serba bewak turun pokok maklum weh. Hadut sembang kemas tu. Hadut sembang kemas. Pam. Turun tangga masjid pun serba bewak turun pokok. Tahu bewak turun pokok? Bewak kalau turun pokok, dia turun ke pungkuk dulu maklum dia tak turun kepala dulu. Ni orang tua tu turun tengah masjid pun dia gostan kat belakang macam bewak turun pokok. Sembang. Saya pergi ceramah di Pendang, Pak Long tu dia sembang kemas lagu tu. Kita ni orang jantan ni ustaz, dia kena ada senaman kita. Dia duduk ajak saya, dia duduk tunjuk kaki lagu tu. Sebelum Jumaat, dia duduk tunjuk kaki. Kita mayang Jumaat awal. Nak berzikir dah, duduk menyemang dia. Ni kita kaki kena tak lagu tu, kena tak lagu tu. Dia pun mayang atas kursi cish, duduk ajak kita. Duduk ajak. Senaman kot tu, senaman kot ni duduk Pendang. Tapi dia kata pak dia, saya matang sirih. Hang tu, haji ni memang kemas ni. Maklum nak peduli lagi tak dah habislah nak nikah maklum lah. Tak dah nak bancuk ayam kat dia nak mati lagi 3 bulan. Kalau tahu sebab tu Allah Taala tak bagi kita tahu maklum Allah Taala rahsiakan kepada kita tentang bila ajal kamu. Kenapa? Why? Kenapa? Sebab Allah Taala tahu lemahnya kita sebagai hamba dia tak dapat berhadapan. Bab manusia ni maklum Nabi kata dia benci kepada kematian. Kadang-kadang kematian itu adalah yang terbaik untuk dia.
Sebab tu Nabi kata ada 3 benda yang manusia benci dalam hidup. Nabi habaq maklum Saya malam ni nak cerita sikit-sikit. Paling lewat 9.30 kita boleh balik. Bukan Nabi, boleh balik. Saya pun tak larat dah maklum. Nak ceramah lama-lama tua dah saya pun. Tahun ni 35 dah maklum. Tua dah. Saya pun bukan cuma larat nak ceramah lama-lama. Saya tahu dah perangai orang surau, perangai orang masjid. Hang cakap lama mana pun dia bayar banyak tu juga. Maklum. No, maklum no. Jenis saya pula tak minta bagi ambil, tak bagi tunggu. Dia bagi ikut dan lah. Maklum larat kan. Maklum pun nak dengar ceramah lama-lama. Maklum larat. Baru 5-16 minit pun duk tukar kaki dah maklum. Tak sah kanan duk atas, kiri duk bawah. Ni kiri pula dia kepak duk atas, kanan duk bawah. Cuma sejam dia menunjuk kaki lagu tu, dia duk buat lagu tu. Saya banyak kali duk ngajak geng muslimat, dia duk jolok kaki kat tempat saya tu. Saya duk ngajak hari Ahad. Dia pakai kemeja rendah tu, dia jolok kaki masuk ke bawah tu, dia pakai stokin hitam. Lepas tu dia duk buat gedik lagu tu. Saya duk ingat kepala ulak senduk. Banyak kali dah saya duk terkejut. Oh, maklum no. Hak mai dengar ceramah ni pun hak vitamin korang belakang dah. Betul tak? Hak vitamin penuh dia tak apa nak mai ni macam ni. Saya duduk atas ni saya duduk tengok. Tua-tua tak ada muda ke kat Matang Tirik ni. Pak Long pun galih lama kebah. Saya berceramah di Perak, Pak Long tu dia berjalan terketak-ketak. Saya tanya nak pergi mana Pak Long? Belayak, bunyi pun belayak, tak betul dah. Saya duduk jalan ketak tu, saya kata awak kebah kaki ke? Dia kata bukan dekat kaki dengan teluk-teluk kebah yang lama sangat. Dia kata, vitamin korang Pak Long. Malam ni saya nak cakap dekat 9.30. Mak Long setuju tak setuju mampu habis. Saya nak berhenti 9.30. Mak Long, Nabi kata, manusia ni dia ada benci 3 benda dalam hidup. Ha, no? Mak Long apa, no? Apa? Dah buku tak bawa? Nak tulis ngapa? Ha, apa? Apa? Tak pergi balik, laki Mak Long nak tanya ustaz cerita apa, habaq 3 benda ni. Dia tak main malam ni kan, dia tak mau main, dia period. Nak buat lagu mana Mak Long? 3 benda. Mak Long, berapa benda hak manusia benci dalam hidup Nabi habaq Mak Long? Ada 3. Saya nak habaq 2. Siapa ustaz nak habaq 2, nak habaq 3? Satu lagi saya lupa. Ha, Mak Long jangan duk kata apa kat saya. 3, saya ingat 2, lupa 1, gagak. Okey, Mak Long 3 pun tak ingat, lagi teruk pada saya. Saya ingat juga 2, lupa 1. 2, Mak Long saya nak habaq yang manusia benci dalam hidup. Apa dia ustaz? Yang pertama, manusia benci dalam hidup ni bila Allah Ta'ala kurangkan harta dia. Betul tak Mak Long? Mak Long suka dalam hidup ni harta banyak ke harta kurang? Ha, Mak Long? Manusia ni dia suka bila harta dia banyak. Dia tak suka bila harta dia berkurang. Setuju ke tak dengan Nabi? Setuju. Sedangkan Nabi kata kekurangan harta tu adalah yang terbaik untuk dia. Terbaik tak mana? Meringankan dia akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Tapi dia tak suka. Sebab apa? Manusia ni dia tak mau. Bab dunia ni kalau boleh, dia tak mau kurang. Dia nak kalau boleh lebih. Dia nak kalau boleh lebih. Dia nak kalau boleh lebih. Sedangkan yang banyak dalam dunia ni maklum, kita tak pernah merasakan pun apa dia. Betul tak? Duit kita dalam bank ada 18 juta. Contohlah, orang Matang Tirik duit banyak. Maklum, dalam bank ada 18 juta. Maklum, dalam bank ada 18 juta. Maklum boleh makan ke 18 pinggan sekali makan? Ha? Saya nak tanya tuan-tuan, setuju tak dengan saya? Dulu maklum, zaman-zaman dulu ni, maklum tak boleh makan sebab maklum tak ada duit. Setuju ke tak? Maklum, dulu-dulu orang susah. Maklum dulu orang susah. Betul tak maklum? Maklum tengok ais krim, maklum teringin nak makan. Tapi masa tu maklum budak-budak, maklum tak boleh makan. Sebab apa? Sebab duit tak ada. Betul ke tak? Lah maklum ada duit, maklum tak boleh makan juga. Sebab apa? Kencing manis. Tu dunia. Baca Quran tahu lah. Alif Lam Mim nak ada ni. Ha. Tu nak masuk insya-Allah dah kak? Hai baru awal lagi.
Setuju tak maklum? Setuju ke tak? Setuju apa? Dulu nak makan tak boleh sebab duit tak ada. Lah nak makan tak boleh sebab penyakit. Adil tak Allah Ta'ala? Adil. Saya jumpa satu orang Pak Long dekat Ian. Saya pergi ceramah di Ian, dia buat main rian dekat saya. Dia kata, Ustaz makan rian, Ustaz ni makan. Ni kebun saya, dusun saya, dia kata. Saya kata, banyak ke rian dekat dusun Pak Long? Allah, dia kata, banyak tak banyak pun ada lah. Dia kata, ada lah. Duri hitam, ada lah musangkin. Satu lagi rian tu saya nak makan pun tak berani, nama dia lanciau. Rian tu. Ada rian tu. Sedap, Pak sedap. Saya kata ni, Pak Long Wakman ni banyak-banyak. Dia kata makan lah Ustaz. Saya tak boleh makan dah. Boleh tutup tak jam ni? Mana dia punya si? Ada? Oh, dia pakai remote. Okey. Dia kata makan Ustaz. Saya tak boleh makan lah. Saya kata awak Pak Long. Nyakit Ustaz. Dia kata saya baru beli dusun ni Ustaz. Saya kata nak banyak mana Pak Long beli? Baru beli 200,000 harga. Tapi Allah jumpa dengan doktor cek darah, cek gula, cek apa semua. Doktor kata kalau nak makan juga satu musim makan 2 ulas. 2 ulas Pak Long bukan 2 jarah. 2 ulas. Pokok ada beratus, makan 2 ulas. Kalau doktor tu kata makan 2 jarah, gagah lagi. 2 ulas. Dulu nak makan darian, tak boleh. Sebab duit tak ada. Lah beli dusun, tak boleh makan. Penyakit. Macam saya pergi Kuala Lumpur tu, saya ceramah sekali. Mereka ajak pergi makan steak. Habis ceramah tu makan steak. Tu daging bakar tu. Masa tu dia tak terkenal lagi lah waktu tu apa nama Wak Yu, Pak Yu, Mak Yu tu. Saya makan daging tu Tok Cuk. Sekilo daging tu harga dia 48,000 Tok Cuk. Tak tahu nak cerita Tok Cuk oi. Kalau kita di utara ni Tok Cuk, dia kata sedap nak mampuih lah kan. Hak ni atas pada mampuih lagi tak ada kalam Tok Cuk nak cerita sedap. Tok Cuk mungkin makan lebih benda tu. Kami orang kampung Tok Cuk, tu menyengkuih. Dia bagi jamu Allah balik Tok Cuk, oi tidur ni kaki atas kaki kepala atas bendui punya sedap. Dia mai duk idang makan. Saya punya duk balon dia tak makan, duk minum ayak kosong ni. Dia ni orang di sana dia kata Tok tak makan ah. Dia kata silalah Ustaz, saya tak boleh makan dah, kolesterol. Allah. Nak buat binatang apa malu? Kita tanya dia tu nak makan apa pagi-pagi. Roti canai nasi lemak. Oh, tak Ustaz. Pagi-pagi dia kata makan roti Bengali saja. Oi, sedap nak. Tak, tu pun bukan hak yang isi tu, hak kulit tu, hak berutu hitam macam pungkok negro tu, hak tu. Hak putih tak boleh makan, hak makan hak lagu pungkok negro, warna pungkok negro tu. Kulit dia cicah dengan kopi O tak bergula. Nak buat binatang apa? Mau duit ada 18 juta maklum. Baik-baik lagu kita, Pak Long duit tak ada tapi telaga buruk. Tahu semua tenggelam haram tak timbul. Cik tak? Sampai lepas panggil in telaga buruk. Tahu semua tenggelam tak ada timbul. Allah Ta'ala ni adil tak maklum? Adil tak Allah Ta'ala? Adil. Hang duit banyak, makan tak boleh. Hang tak ada duit, makan tak boleh. Sama. Ni yang kata Allah Ta'ala ni maklum dia adil. Hang ada duit 18 juta, bukan hang boleh makan 18 pinggan. Jangan kata 1,800 pinggan. Ada ke orang makan 18 pinggan sekali ada? Tak ada. Suku-suku separuh. Tanya dia awak makan lekeh, dia kata nak hidup lama Ustaz. Saya dulu ni maklum pergi jumpa doktor. Doktor kata Ustaz kena jaga kesihatan no. Semua atas border.
Cik manis pun, ustaz tak ada kencing manis, tapi atas boda tinggal cop nak masuk ya. Saya tanya doktor lagu mana nak jaga, doktor kata makan nasi, dia kata sehari 3 camca. Allah. Kita duk tutuh 3 pinggan, tata dia suruh makan 3 camca. 3 bulan tu saya duk ikut doktor tu 3 camca. 3 camca. Camca, maklum camca. Sudu. Sini panggil sudu ke camca? Ha, maklum jangan duk buat pala KL sangat, duduk macam sirih ya. Dia buat pala KL sudu. Camca. 3 camca. Saya pun penin nak buat lagu mana. Tapi saya cerdik pada doktor tu lagi lah. Tidak, saya tak jadi ustaz. Saya pergi mengajak di Langkawi, saya singgah kat Mek Group. Saya beli camca hak besar lagi pada hak bila tu. 3 camca agak tapi besar malu. Doktor tu ingat saya bodoh. Mau bodoh tak jadi ustaz lagi dah. 3 camca agak tapi camca besar lah beli kat Mek Group. Nabi kata manusia ni tak suka dengan kekurangan harta. Tetapi kekurangan harta itulah baik untuk dia. Sebab apa? Sebab dia ni akan dipermudah, diringankan oleh Allah hisab di padang mahsyar kelak. Tapi manusia tak mau. Yang kedua, Nabi kata manusia ni dia tak suka apa dia? Dia tak suka kepada kematian. Ni yang kita duk bahas ni. Dia tak suka kepada kematian. Sedangkan Nabi kata, kematian tu adalah yang terbaik untuk dia. Selamat daripada fitnah dunia. Hari ini kita hidup di dunia ni maklum, kita tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Setuju tak? Mai satu isu, kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Tu yang Ibn Riza buat lagu tu meneka dalam kesamaran. Tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Duk tengok lagu betul, tak tahu tak betul. Duk tengok lagu tak betul, tak tahu betul. Betul ke tak maklum? Ha, betul ke tak? Ha. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kita ni maklum bila dapat satu berita, in ja'akum fasiqun binama'in fatabayyanu, kena tabayyun. Kita tak tabayyun, tibayyun. Dapat satu berita pula daripada orang hak kita tak apa nak setuju tu. Dengar je cerita. Tak tahu betul ke tak. Kadang-kadang yang kita terima yang orang cakap ni maklum, kaki arak, kaki zina, kaki pemohong. Hak kita fitnah orang baik. Ni dia. Sebab tu saya nak bakkan maklum hidup akhir zaman ni maklum, kena angsur-angsur menjauhkan diri daripada fitnah maklum. Jangan terhidu dan tergaul dengan fitnah. Ni kita duduk nama dia zaman gila. Indonesia panggil zaman edan. Jawa panggil zaman edan. Ni zaman gila maklum. Orang jahat dianggap baik, orang baik dianggap jahat. Ni dia zaman dia. Yang kaki surau, yang kaki masjid, yang kaki Al-Quran dikatakan penunggang agama. Yang kaki kelak malam dan arak dikatakan penegak kebenaran. Gila ke tak? Gila. Mai ustaz ceramah, penunggang agama. Pala bapa hang. Minta maaf maklum. Macam saya maklum difitnah. Makan duit sekolah, songlap duit sekolah. Yang fitnah saya tu siapa dia? Orang yang mai ugut saya, suruh serah duit sekolah saya dekat dia 400,000. Saya yang pertahan duit sekolah dianggap sebagai penunggang agama. Lepas hak nak balas duit sekolah saya dianggap suci. Tak ke gila? Dulu saya diam je apa yang orang buat kat saya, Pak Long. Dulu. Lah ni, sorry bro, 2025. Kok mana pun aku mau. Hang nak ajak berhujah cara cakap pun aku mau. Hang nak ajak aku bertumbuk pun aku mau. Tahu ni? Tak boleh, Mak Long. Dulu kita duduk sengap. Lepas bukan takat pijak kepala kita, Mak Long. Dia naik bersila atas kepala kita.
Tak saya mah. Saya saman pokok haram jadah ni 10 juta. Kaya maklum. Menang tak ceramah dah. Saya nak pergi duduk ke belah Israel. Israel pula dah. Nak pergi duduk belah Dubai. Duduk Israel pula dah. Silap tu cuk cakap pun tak apa nak betul dah tu cuk. Nak duduk ke belah Dubai. Ni zaman gila. Kita ada dengar ceramah mereka kata jahat, ada pergi kelab malam mereka kata baik. Betul tak maklum? Ini dah model zaman gila. Sebab tu Nabi kata kematian itu adalah yang terbaik untuk kamu. Sebab apa? Menyelamatkan kamu daripada fitnah. Sebab tu kita bila kena ujian, tuan-tuan, kadang-kadang duduk sengak-sengak aku ni mau mati lebih baik daripada hidup. Dia main perasaan tu mau mati lebih baik daripada hidup. Betul tak? Mau mati lebih baik daripada hidup. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni saya nak pesan kepada maklum ada 3 pesanan. Tak sak mukadimah ni baru masuk tajuk Ma'al Hijrah. Saya nak pesan kepada maklum malam ni 3 ya maklum no. Ada apa benda maklum? 3. Jadilah maklum 3 tu kalau 1 tu ada 5 minit, 3 15 minit, berhenti dah ceramah. Tu jam bunyi dah tadi, Aisyah masuk dah jadilah. Saya nak pesan dekat maklum malam ni ada 3 benda maklum. Maklum pegang 3 benda ni maklum pegang. Yang pertamanya maklum, kita ambil pengajaran daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni masuk je bulan Muharram, maklum orang Melayu lah. Orang Melayu ni dia masuk je bulan Muharram. 2 benda dia buat. Daripada dulu bala. Yang pertama dia buat ceramah Ma'al Hijrah. Yang kedua dia kacau buang suara. Dengar ceramah Ma'al Hijrah ni puluh tahun dah. Daripada muda sampai tua. Dia bukan tua, marahlah. Ranum. Daripada muda sampai ranum, daripada putih sampai ranum. Dia dengar ceramah Ma'al Hijrah. Tadi kalau orang tanya dia, Ma'al Hijrah, haram dia tak ada cerita. Maklum Nabi hijrah pergi Mekah, Madinah. Oh. Suraqah, siapa dia maklum? Tak tahu. Aus dan Khazraj, siapa dia? Tak tahu, duk dengar dah. Muhajirin, tak tahu, duk dengar dah. Ansar, tak tahu, dengar dah. Sepatutnya malam ni kalau saya tak boleh main ceramah, maklum Pak Long boleh main ganti buat dengar ceramah Ma'al Hijrah lama pada saya. Tapi orang kita ni duk gitu, pergi dengar ceramah Isra' Mi'raj. Dia pergi dengar ceramah, balik bini dia tanya, bini tak pergi buat cuti. Abang ustaz cerita apa malam ni? Banyak benda. Dah ustaz cerita apa? Cerita Nabi naik langit. Lepas tu, tak tahu, tak turun-turun. Dia kata, waktu yang ustaz tu cerita turun, dia lena. Dia tak? Dia kata naik tak turun-turun. Ni malam ni kita nak dengar Ma'al Hijrah. 3 benda saya nak abang kat Pak Long. Orang pematang sirih, tolong dengar saya nak abang. Yang pertama. Apa pengajaran? Saya tak mau cerita maklum. Saya tak mau cerita lah. Maklum pun tahu kan Nabi keluar waktu malam dengan Abu Bakar. Hak ganti tempat tidur Nabi ni siapa dia? Ali. Bisa dengar kan maklum kan? Bisa dengar kan? Nabi keluar, Nabi baca doa apa maklum? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Betul tak maklum? Nabi muik pakai lena lepas. Maklum bisa dengar kan? Maklum pun ambil ayat tu muik JPJ. Dia naik motor dengan lelaki dia, JPJ buat roblong. Hak betul-betul hidup mereka dua, hak lain semua mati. Road tax mati, insurans mati, lesen mati. Hak hidup mereka dua, lelaki bini ni. Lelaki dia kata mampu dah. Bini dia kata, pi, jom kita baca waja'alna kan. Sampai depan JPJ tu waja'alna min baini aydihim. Lena sekawan JPJ tu. Dulu ada arwah ni kampung kami ni. Bini dia ni ketua kedohok. Kalau masak dulu kan kedohok. Baliklah habis dah ni. Dulu ingat tak mangkuk tingkat nama long. Singah ingat dah tu. Tu antara perkataan yang boleh sebut tadi hijau. Singah boleh sebut tak? Boleh sebut singah. Treja tak?
Sia. S-I-Y-A. Itu sia. Dia bukan sia. Sia. Ha, maklum boleh sebut tak? Sia. Boleh kan? Dia beri eja. Eja tak boleh. Tu hebatnya kita orang utara. Dia bawa sia tu naik motor dengan lelaki dia. Honda 70 hak pelantak belakang besi lelaki dia buat sekarang. Lelaki dia pun si kecil, ingat tak? Honda 70 si kecil. Dia naik. Kona naik batas besar tu. Polis buat roblok. Polis kok dia buat roblok. Lelaki dia perderah masuk ke lautan getah. Tak jatuh maklum. Gedegung tu. Duk ragat belakang akak pokok getah. Tak jatuh. Sampai rumah tu gulai kebun. Tinggal kebun gulai tak ada. Duk atas ezok ketemu. Sebab apa maklum? Dia tak baca wajah Allah. Maklum baca wajah Allah. Kadang-kadang pi Langkawi, beli kain batik, beli pinggan mangkuk, tak ingat ke dunia. Kona balik, nak masuk tang custom tu jenuh. Jenuh masuk. Malam tu kira tak buat apa dah. Dia suruh lelaki dia apa wajah Allah tu. Wajah Allah mimba. Lelaki dia nak tidur pun tak boleh. Gaya nak tidur. Waja'alna min baini aidihim. Esok kena masuk ke JT kuat tu. Lipat jumpa custom. Waja'alna saddau. Dia tak main lah. Malam tak boleh lah. Waja'alna min baini aidihim. Dia tak main. Dia main. Waja'alna saddau. Hei, bini dia kata apa elok? Sat lah. Waja'alna saddau. Waja'alna. Custom kata nak pergi sadau ambil belah kanan. Jangan duk ambil belah kiri. Ni kalau paling hamburger apa duduk dalam tu. Ni kadang-kadang jenayah ayat Quran. Tuan-tuan ingat lagi tak COVID? Ingat lagi maklum COVID? Ingat maklum COVID? Ingat maklum? Maklum mati tak pasal COVID itu ni? Tak mati lah. Ha. Dia akan mula COVID 2020. Habis pasal pertama tu. Lepas tu surau masjid mereka buka sat pasal tu. Ceramah dalam kawasan daerah. Lepas daerah dia boleh masuk negeri lah. Dia tak boleh keluar. Lepas tu dia tutup balik 2021. Masa mereka buat dulu dah mendatang PK apa. Tak tahu PKPB, PKPD, PKP. Betul dah. Tapi masa tu dia boleh ceramah dalam negeri. Saya mereka panggil ceramah. Masa tu ceramah Maulidur Rasul ke apa tadi Bali. Habis ceramah. Ni tak cerita jenayah ayat Quran. Petua pelik-pelik. Duk makan. Masa tu kenuri tak boleh ada. Tapi saya hak pergi ceramah ni, dia ajaklah makan bunyi-bunyi tu. Pak Long tu dia tanya saya, dia kata, Ustaz, doa nak jaga ni lah, nak hindar COVID ni, Ustaz ada amalan apa? Saya kata, duk baca tu lah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi tu. Saya kata, tu semua. Tahu ni amalan khusus. Ada? Saya kata, tak ada. Duk pakai hat tu lah. Dia kata, tu lah ustaz-ustaz muda lah ni. Cakap yang pandai. Amalan tak ada. Saya pun buat tak tahu. Memang pergi ha? Dia kata ni saya nak bagi amalan ni Ustaz ni. Amalan 4 penyuruh nak cegah COVID. Dia kata Ustaz ambil lah. Saya nak ijazah ke Ustaz. Saya kata macam mana amalan dia tu? Ambil saya nak makan. Dia kata Ustaz baca tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ha mimkum. Fuh. InsyaAllah tak kena virus. Saya pun kata menatang. Dia kita hati menatang apa pula. Macam mana Pak Long? Bismillahirrahmanirrahim. Lam ha mimkum. Fu. Saya pun lam ha mimkum. Tak, dia kata ni saya ijazah amalan ni kat Ustaz. Kita pun nak ambil apa benda pelik-pelik. Lam ha mimkum. Saya kata, dia kata terima ni, orang nak bagi ni terima. Dia kata, terima, meluat nak layan. Dia kata tak kena COVID, haji kerak jari tak kena. Balik seminggu, bajet tu telefon, lam ha mimkum tu ditidurkan dah, tak kena COVID, dia. Hak lam ha mimkum tu. Dia tu maklum, kena COVID ditidurkan dah. Tak tahulah ada ke piak dah lam ha mimkum tu. Mujuk saya tak amal kan. Ni pelik-pelik lam ha mimkum. No maklum lah jaga maklum. Duk buat jenayah pelik-pelik ayat Quran. Hak macam hari tu lah. Hak macam hari tu ni nak korban. Oh amalan nak bagi daging lembut. Macam-macam. Sambil duk sembelih tu.
Tanya tu apa dia tu nak bagi maneh. Lah. Dia cerita betul ni. Hak mengaji betul dia tak mengaji, dia buat amalan merapu tu. Dia tak malu. Sebelum tu dah lah dia duk pergi takbir kat lembu tu. Saya tak tahulah Pak Long tak ada dah salah. Tapi dia pergi mengaji mana tak tahu hak duk pergi takbir raya masa lembu tu nak sembelih buat benda tambah. Duk pergi lembu tu dah lah kena pabah hampa rat leher ni sampai biji mata putih terkeluar. Lepas tu tak sembelih duk Allahu Akbar Allah. Tu tak nak habis sedekah wa'dah wa nasara abdah. Lembu tu berkata haram jadah ni nak sembelih lah cepat. Saya pergi ceramah baru nikah korban tu, mereka buat korban. Lepas melih tu, saya duduk ceramah. Ni saya nak pesan satu lah. Hadu pergi buat korban ni pun. Masa nak pergi tengok orang semelih tu, hang pakai lah biar senonoh nanti. Pakai ketat Allah. Mana buat ibadat tu? Tu nak pergi korban, tu ibadat maklum. Macam hang main masjid. Hang boleh ke pakai ketat main masjid? Dah lah pakai selendang. Main dengan duk bawa beg tu. Mana lembu saya dah sembelih ke tak? Lembu saya. Aku terajang masuk dalam tempat sembelih tu, hilang lembu saya. Lembu saya, mah. Duk marah anak dia. Ryan, don't run. Di tempat saya duk berceramah, saya duk tengok kelaku dia, perempuan tu. Pakai ketat, maklum. Kain tu jangan kata nak langkah parit. Langkah longkang pun sangkut. Ketat. Nak langkah longkang tu. Ketat. Pak Long pakai kain ketat dengan baju ketat. Dia piduk. Tengok lembu tu. Jangan kata hak tuan sembelih. Lembu tu pun steam. Tengok dia hak lembu korban. Duk don ran. Tendang masuk tempat sembelih tu hilang don ran. No. Merapu. Maklum dengar tak cerita tu semua dah cerita tu. Nabi pergi duduk dalam gua. Dia tak? Gua apa maklum? Ghari Thawr. Hak mana pergi Mekah dia tahulah gua-gua ni mau depa pi lah depa tunjuk. Tak apalah saya tak mau cerita hak tu maklum. Bab masa kita tak panjang. Saya biasa cerita bab ma'al hijrah ni Pak Long oi. Malam tahun baru lagu ni. Saya cerita satu habis tahun depan. Ni saya tak mau dah benda tu berulang malam ni dekat Matang Sirih. Maklum nak balik ke apa? Jual habak mai kata dia. Malam ni ada makan apa tak? Kenuri ada tak? Ada? Hak ustaz kan semua? Semua. Makan apa malam ni? Nasi ada, kuih ada. Tu jawab tu ya. Ada satu masjid saya semang kemas pok tu haram ngau tak nak jatuh semang. Tanya malam ni ada kenuri tak? Saya duk ngajar setiap bulan je tu. Ada kenuri dah tak? Makan apa malam ni? Daging rusa tak? Cok peneram tu haram ngau setiap bulan duk kena cok peneram semang tak nak jatuh. Semang tak pernah jatuh. Duk kena cok peneram tiba dalam pengurusi cok peneram. Duk tu cok peneram tu setiap bulan. Malam ni nanti buat ada kuih buat ada. Jangan duduk lama kan. Saya nak abang 3 benda yang maklum. Duduk 3 tu tak habis lagi. Sat lah nak masuk. Sabak tak maklum duduk kalut Nabi mana. Saya hak rumah jauh pun tak kalut nak balik. Maklum duduk tepi ni kalut nak balik. Yang pertama. Pengajaran daripada hijratul Rasul SAW ni saya nak abang. Apa dia maklum Nabi nak bawa agama ni maklum bukannya mudah. Awak maklum ingat Nabi suka-suka ke keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah dengan apa pun tak tahu nak jadi di sana. Hijrah ni maklum perpindahan ni suatu benda yang berat. Sebab tu ada orang dia sanggup tak naik jawatan, tak mau pindah tempat kerja. Ni hang macam mana aku tahu ni tak apa dah. Tak lah hang khidmat baru berapa tahun tak naik pangkat, tak naik pun tak apa dah. Aku selesa dah. Ada orang dia bukan dia nak kaya dalam hidup, dia nak senang lah. Ada orang dia nak kaya tak senang pun tak apa janji kaya. Ada orang dalam hidup maklum kita bukan sama maklum bukan sama. Ada orang dalam hidup dia simple. Janji aku tak ada serabut-serabut. Rumah aku tak lah duk pergi duk renovate aku tak mau hutang-hutang.
Ada orang dia kira kemas hutang pun tak apa. Ada orang dia tak ada duduk rumah arwah pak dia ke tu. Nah, hang rumah tak buat nak tak ada duduk itu cukup Tak lah bukan hang tak mau buat rumah bila nak duduk rumah pak hang. Tak apa. Dah ada orang hang tak peluh rumah hang. Tak apa, kita peluh kubur. Tu nak duduk lama. Saya. Kawan saya seorang. Sewa rumah beli tak mau. Sebab dia tak mau hutang. Dia semak dia kata. Kalau hutang semak. Aku tak hutang apa. Duduk rumah sewa. Aku pun tak duduk sakit kepala nak beli tanah. Apa duduk rumah sewa. Kita kata tu nanti hang mati anak-anak. Lepas fikir dah kita mati. Pak kita mati pun tak fikir kita. Kita nak fikir lepas. Dia mudah lagu tu balong. Mudah. Naik motor. Allah. Raga tak boleh bawa barang. Pelak penuh. Sebab apa? Motor dia kena pelak. Nak main surau 3 kali. Berhenti tukar pelak balong. Sampai dekat surau ustaz duk ngajak pegang kitab. Dia duk pegang pelak. Duk cuci ni nak balik pula lagi ni. Ada orang, dia hidup lagu tu. Orang dia tak ada beli motor baru. Aku tak mau. Aku semak. Kereta dia tak kalut nak beli lagu kita. Dah duk naik saga Mekmar tu. Start pun bunyi serupa Tok Mudin Batu. Tak apa. Dia main ceramah dia sampai paling awal. Dia balik paling lewat. Duk start tak mampu. Tak hidup. Duk minyak tak naik ke kereta. Tak apa orang kata hang belilah kereta baru. Tak mau hutang. Ada orang lagu tu balong. Hidup dia simple maklum. Betul tak? Yang penting aku tenang. Aku kerja sikit-sikit dapat duit aku makan. Aku tak payah duk fikir dah. Nak bayar insurans, nak bayar road tax, nak bayar bulan, nak tukar tayar. Tak ada. Dia hidup dia nak simple tenang. Ada orang maklum, dia duk ligan nak nampak dia mewah. Dia nak ligan nak nampak dia orang yang have. Sampai merana dalam hidup demi konten sosial media. Tidak. Tangkap gambar bagi nampak lambang Mercedes. Perak. Bismillah menuju ke destinasi. Semoga dipermudahkan dan selamat dalam perjalanan. Dia bukan nak suruh doa tu, dia nak tunjuk Mercedes. Ni banyak kelaku orang pajak song dengan matang sirih. Dia buat lagu tu. Kok dia korang lagi bertawaduk belakang kok dia. Dia nak tunjuk hebat. Tangkap gamak duduk depan kereta tu. Beralih belah kanan sambil pegang spek. Macam celaka. Tunjuk hebat. Dia tak long. Dia nak tunjuk dia hebat. Ada orang lagu tu maklum. Dia bukan sama atau dia bukan sama. Ada orang dia jenis nak melepak dekat kafe-kafe mewah. Saya habaq betul, saya tak hati lagu tu. Mereka kata, jom ustaz kita pergi minum dekat kafe-kafe mewah. Coffee bean ke apa, reciamo, tak reciamo. Aku tak hati, aku tertarik dengan teh ya. Karamel macchiato, aku tak hati minum lagu tu. Saya habaq betul, saya tak hati minum. Cappuccino pun baru boleh sebut minggu lepas. Tidak ada kopi Cina tu, tak hati sebut. Minggu lepas baru sebut betul cappuccino. Tidak ada kopi Cina tu. Ada orang kampung saya, dia tak erti sebut kulinari. Cucu dia dapat mengaji kalau syahadah pun dia panggil kenuri, saya pergi kenuri. Saya kata ni kenuri apa long? Kesyukuran ustaz. Syukur apa Pak Long? Cucu saya tu, anak tu dia boleh dapat mengaji di syahadah. Dia mengaji apa Pak Long? Itulah dia mengaji bidang-bidang keling lari. Keling lari. Saya duk makan nasi kat rumah dia. Keling lari nak mengaji apa? Tu hak masak-masak kulinari Pak Long. Oi. Keling lari boleh ke dia Pak Long? Keling lari siapa nak ajak? Ni saya tak hati. Saya betul-betul nak pergi duduk melepak dekat kafe-kafe mewah tu. Saya tak hati. Saya pun tak hati. Nampak lagu ni saya tak hati. Yang nak ajak minum kopi-kopi pelik tu saya tak hati. Taklah sampai satu kap berbelas ringgit. Baik aku pergi kena teh air Pak Long. Kopi apa teh tarik. Saya akan begitu.
Tapi ada orang balong, kita ajak dia pergi minum kedai beza. Tak mau. Dia lagi tak ada kafe mewah, tak mau. Cik, dia bubuk tu nampak saja kafe mewah, tangkap gambar. Bismillah, basah tekak sikit. Siapa dia yang ajak budaya ni Pak Long? Islam ke? Islam ke ajak lagu tu? Hang ikut ni budaya mana? Orang lah, dia nak hidup mewah. Sebab tu hidup kita bukan sama maklum. Sebab tu ada orang, dia tak naik jawatan tak apa. Janji aku stay tang ni, aku dah selesa lah. Tak mau nak pindah-pindah. Nabi Muhammad dia pindah bukan kerana jawatan. Nabi Muhammad pindah bukan kerana Nabi nak naik jawatan, Nabi nak dapat kekayaan, Nabi nak dapat kesenangan. Dah. Kalau Nabi nak senang di Mekah, Nabi dah boleh senang, tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang dah offer dah kepada Nabi. Hey Muhammad, hang nak apa dalam hidup hang? Hang nak perempuan-perempuan lawa, kami akan main susun depan hang. Wanita-wanita Quraisy yang paling lawa di Mekah untuk hang pilih dijadikan bini hang. Nabi kata dah, aku bukan pilih itu. Hang nak kekayaan, kami akan lungguk depan hang. Janji hang stop daripada duk sebab agama baru hang, memecah belah umat yang duk ada. Dia kata dah, aku bukan cari itu, yang aku cari redha Allah, Tuhanku. Nabi Muhammad buat kerja agama maklum susah. Kita hari ni buat kerja agama nak senang, mana boleh? Susah buat kerja agama hari ini berbanding dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Cuba habaq, susah mana maklum? Cuba habaq. Saya tahu saya dah buat kerja agama, duk ceramah apa. Tak susah maklum Saya mai tani bukan saya nak mai orang panggil. Nabi Muhammad dia pi tu kerana dia nak sampaikan Islam. Kena tenggalung di Taif, dia tak maklum. Orang pi Taif ikut sirah Nabi, dia lah ni pi Taif duk naik kabel car. Apa ke punca? Sebab itulah ibadat dijadikan pelancongan. Kita pergi Taif ni carilah tang mana Nabi berjalan, trek mana Nabi berjalan, tang mana Nabi berehat, tang mana Nabi berhenti minum dan makan, tang mana Nabi kena tenggalung. Haram dia tak ada fikir. Ada duk kira nak berkendara dengan naik kabel car. Tengok gambar perak menyelusuri sirah Nabi. Cish! Maklum saya main ceramah takatlah orang tak nak tenggalung dengan ketua batu lagi, orang tenggalung dengan karipap, dengan ayam, ikan jenahak tu lah. Baru ni saya pergi ceramah maklum tak boleh lawan. Surau ni pun tak boleh lawan. Ikan siakak berdiri dalam pinggan. Saya tengok pun nek saya orang maklum nak terkedarah ikan siakak tu. Selalu duk pergi makan ikan siakak tidur dalam pinggan. Ni ikan siakak tegak. Ni Nabi Muhammad buat kerja susah. Dakwah, tuan-tuan lah senang. Tengah ceramah orang edang ayak lagi, tuan-tuan ni boleh minum. Ambil. Minum elok-elok dengan rumah kencing ni. Minum elok. Kita puak lelaki tak ada apa lah. Kan boleh kat mereka lah. Ambil ayak kosong elok lah. Jangan duk bagi ayak manis semua. Gula tinggi lah maklum lah. Tengok maklum pun dia tengok saya mata pun kuih halus lalu tu tinggal nak piak yang maklum oi. Tadi awal jelek elok juga kuih lama kuih halus nampak. Tadi dia tengok saya lagu tu tak lah habis kan. Tinggal nak luk. Kira apa lah. 9 suku lah sejam lah. Boleh lagi kan ni? Cukup ayak maklum. Depa ayak kosong 40 nak apa? Ketum. Cakorai. Bagi cergas sikit. Dalam rebus kan? Sini ada agak? Ada agak para ambiak? Ada. Nabi Muhammad nak bawa agama ni maklum. Bukannya mudah. Tidak semudah kita hari ini. Saya abang betul tuan-tuan. Maklum tak ya kita ada beza dengan Nabi Muhammad lah. Maklum jauh sangat beribu tahun. Lah kita beza sama-sama tahun 1447 2025.
Kita hari ini duduk di Malaysia dengan kawan kita ni maklum, hak negara kawan kita tu lah. Kan? Hak merah hijau tu, tahu tak? Nak sebut tak boleh, takut kena ban. Live ni payah. Maklum tahu tak maklum? Maklum. Kawan kita. Tin. Negara tin tu maklum tahu tak? Maklum tahu ke tak? Maklum faham ke tadi ceramah ni? Buat macam tak faham. Mau faham angguk lah sikit. Duk keras lagu tok-kok tu pasal apa? Maklum angguk sikit. Kawan kita duk negara bergolak tu tuan-tuan tu. Nak dengar ceramah Ma'al Hijrah boleh ke maklum? Masjid pun tak ada. Ranak habis. Ni Islam. Sebab tu kita duduk dalam negara kita ni bersyukur maklum. Bersyukur. Saya minta dekat tuan-tuan tolong jaga keamanan negara kita ni. Saya nak minta tuan-tuan. Sikit-sikit maklum tak payah duk berkelain lah. Ni sikit-sikit nak berkelain. Sikit-sikit nak bergaduh. Tak payah duk bergaduh lah maklum. Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Sampai di Madinah. Islam di Madinah. Menyatukan puak yang berpecah. Kita hari ni kerana Islam. Kita duk berpecah. Orang kita ni berkelain ke apa tuan-tuan? Yang pertama, kompok dah politik. Betul tak? Berkelain kerana politik. Tak bolehkah tuan-tuan kita berpolitik cara yang sihat? Tuan-tuan nak sokong parti mana, tuan-tuan sokonglah tuan-tuan ni. Bak parti ni, mau kita duk habak parti ni betul, parti ni tak betul. Tobat, orang takkan ikut kita lah. Belum ni, hak duduk dalam surau malam ni. Luak ada orang, luak ada orang. Ada, ramai luak. Ramai, dalam ni pun penuh ni kat 14,000. Luak cabuk lagi. Kat 26,000 ada ni. Kita hak mai ramai-ramai ni macam-macam warna duk ada maklum. Kita ni macam-macam warna saya, Tuk Cuk warna dia. Tapi pasal apa kita boleh duduk sekali? Saya dengan Tuk Cuk ni kawan lama dah Tuk Cuk no. Saya pun umur 35, ingat 42 tahun ada kot kita kenal Tuk Cuk dah. Daripada Tuk Cuk ada yang berhormat sampai lah yang berkhidmat. Kita ni boleh berbeza warna, tapi kita jangan berkelain. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan duk kolang kampung ni berkelain. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan berkelain ke politik. Tuan-tuan dapat apa kolang kampung ni saya nak bak? Hak lepa duk berkelain tu maklum. 20-30 ribu masuk sebulan. Maklum berkelain boleh apa? Orang boleh duit, maklum boleh tambah musuh ya. Minta maaf tuan-tuan nak setuju dengan tak setuju dengan saya. Tuan-tuan punya pasal ya. Saya nak cakap. Saya peduli tuan-tuan apa? Lepas duk berkelain tu maklum. 20-30 ribu masuk sebulan. Kita berkelain, tak masuk apa, masuk angin keluar asap. Tuan-tuan duk bercekang pula kolang kampung ni, aku tak setuju, hampa tak betul. Kita duk berkelain. Hak kita duk berkelain itulah nak tumpang mandi, nak tolong mandi jenazah kita, nak tolong kapan kita, nak tolong angkat kanda kita. Cantik ke tak? Ini saya nampak Ma'al Hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi satukan puak yang berpecah di Madinah. Namanya Aus, namanya Khazraj. Disatukan dua musuh tradisi menjadi satu. Nama dia Ansar. Nabi bawa pula di Mekah. Pergi ke sana. Satu pula di antara Muhajirin dan Ansar. Kita duk sambut Ma'al Hijrah. Kue duk berkelain. Kok mana ni? Saya ada parti saya. Tuan-tuan ada parti tuan-tuan. Maklum, kalau saya main ceramah malam ni saya ada perbetul hak parti saya. Tuan-tuan selesa tak? Tuan-tuan hak parti lain tak selesa. Jadi tolong kita jangan duduk jadikan benda ni. Politik ni maklum, bukan benda yang kekal. Dia dipanggil sebagai dinamika, dia boleh pusing kot tu. Tuan-tuan tanya Tuk Cuk, dia lagi lama politik dah saya. Rai ni berkelain, ni Cuk boleh berkawan. Rai ni berkawan, ni Cuk boleh berkelain. Macam tu Cuk. No? Hak kita duk tegang orang ni. Tak ada. Tuan-tuan kalau berjumpa dalam kampung, tengok-tengok dia warna lain pada tuan-tuan. Saya nak minta, tak mau berkelain ni macam mana? Jangan duk semang bab parti dengan dia, bab politik. Ya.
Kita duduk dalam masjid, kita nak berkeliling kerana parti. Kita duduk dalam surau, kita nak berkeliling kerana parti. Tapi kita pergi duduk dalam stadium bola, kita boleh bersatu atas bola. Kita tak boleh bersatu atas agama dalam masjid. Mana mulia stadium dengan masjid? Kita pergi tengok bola sepak, kita tak sembang dah bab politik pasal tu. Betul tak? Duduk dalam van, pergi sama-sama ni. Nak jadi nak sokong Pulau Pinang, lawan dengan Johor. Contohlah. Awak tak sembang pula politik dalam bahas tu. Dalam stadium, hampa tak betul. Tak. Kita sama-sama pasukan bola Pinang. Kita sokong. Pasal apa benda tu tak boleh buat balik dalam kampung? Tinggal dalam stadium je pasal apa? Macam tak setuju ni. Mampu happy. Saya nak bercakap saya. Kan tuan-tuan nak marah saya nak bercakap benda lagu ni. Kadang-kadang yang berbeza parti ni bukan orang lain, adik-beradik. Saya biasa jumpa benda depan mata saya. Sampai lah saya kalah. Satu pagi saya pergi nak beli nasi lemak dalam kampung. Bila saya pergi nak beli nasi lemak dengan cucuk, ada lah meja tu, ada lepas duduk memang. Lepas tu, Ustaz, mainlah minum dulu. Saya pun pergi lah, orang bagi. Kita tak pergi ciamo ke bina, kau kedai kau dalam kampung, gerai catok tu. Duduk tengah-tengah saya duduk minum, mai satu Pak Long ni dia nak beli cucuk, dia nak beli nasi lemak. Anak dia duduk dengan meja saya ni, anak dia. Anak dia pun dia 30-an dah masa tu. Pak dia tua dah, tua naik motor pun tak larat pasal mobil. Saya tengok-tengok, saya tak bilang, mai minum dulu. Dia kata, bismillah Ustaz, bismillah. Pak dia ni orang masjid. Bismillah Ustaz, bismillah, bismillah. Ni nak balik, dia kata, Mak Long duduk tunggu nak makan. Oh, saya kata, sihat ke? Okey, pergi. Saya tanya anak dia, awak yang hantar panggil Pak mai makan dah ni. Saya tak tahu apa. Ya, habis saya, orang tua tu bodoh. Saya kata, pasal apa pula? Okey, beza warna. Dulu duduk satu parti yang sama. Satu warna. Lepas tu parti tu berpecah. Pak dia ni ikut hak lama, anak dia ikut hak baru. Kerana beza hak tu, dia boleh kata pak dia bodoh. Bayangkan satu bapa yang membesarkan anak dia daripada kecil, penuh kasih sayang bagi, korbankan hidup. Bila anak dia dah besar, kerana beza warna bendera, anak boleh kata kat pak bodoh. Tuan-tuan rasa kalau jadi dekat tuan-tuan lagu mana? Tuan-tuan boleh terima ke? Mak Long boleh terima, Mak Long? Mak Long, jomlah kita jangan berkelengkeh warna politik. Boleh tak, Mak Long? Boleh tak, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan duduk berkeleng dalam kampung. Macam mana tuan-tuan tak boleh terima kalau orang kata dekat pimpinan tuan-tuan tak betul? Lagu itulah orang lain tak boleh terima bila tuan-tuan kata kat pemimpin mereka tak betul. Bismillah, hang ikut cara hang, aku ikut cara aku, tak apa. Tapi kita ada waktu kita akan bersatu bila menyentuh kepentingan agama, bangsa dan negara, kita akan bersatu masa ni. Sekarang kita ikut laluan kita. Tuan-tuan berpolitik lah, tuan-tuan nak masuk parti apa pun, tuan-tuan kena pertahankan agama. Tuan-tuan kena pertahankan bangsa. Tuan-tuan kena pertahankan kedaulatan negara. Berkelain jangan. Boleh terima tak kalau saya kata lagu tu? Boleh, Balong? Oh, tak boleh tak? Tak boleh, tak betul. Sebab saya dah letih dah tengok bangsa saya ni duk kelengkeh benda-benda lagu ni. Tak ada untung Pak Long kita berkeliling orang. Nabi tak mau. Nabi kata pada la tabaghadu. Nabi sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah, Nabi pesan apa dia? La tabaghadu. Ni Mak Long. Nak berhenti dah. Masa nak cukup dah. 5 minit lagi Mak Long. Mak Long jangan buat muka nak syahid lagu tu. Satgi kok kami cacak bendera atas pusara Mak Long lagi ni. Mak Long, Nabi pesan la tabaghadu, jangan bergaduh. Nabi nak satukan di antara muhajirin dan ansar ni. Apa dia ramuan dia yang Nabi buat? Faham tak ramuan, Mak Long? Sini panggil ramuan kan? Bahan tu dia panggil itu apa? Bahan lah Nabi nak satukan bahan. Dia tak? Bahan Nabi nak satukan muhajirin dan ansar. Bahan dia nak macam di kod dia panggil ingredient. Sini dia panggil apa? Bahan. Takat-takat tak apa nak guna bahasa Melayu ni, banyak kataan tak apa ingat dah Mak Long. Tu nampak ingredient 2 lah. Tadi how are you?
Ni ingredient. Ni nak berhenti dah lagi. Actually keluar kita berhenti Mak Long. Lagi tak keluar kita jangan berhenti. Nabi nak satukan di antara muhajirin dan ansar. Nabi nak satukan mereka. Antara ramuan yang Nabi pesan kepada mereka. Yang pertama Nabi kata, la tabaghadu. Jangan duk kelain. Apa yang Nabi pesan ketika Nabi sampai di Madinah? Saya nak pesan malam ni ketika mana saya sampai di bumi Permatang Sirih. Wahai orang Permatang Sirih, jangan berkelain, jangan bergaduh dalam masyarakat. Kita boleh berbeza pandangan, tetapi jangan menjadi asas perbezaan pandangan tu, jangan menjadi asas kepada kita berkelain. Kita bergaduh, kita berpecah. Tak mahu. Pak Long, kita bila nak sembang dengan orang yang tidak sehaluan dengan kita, kita cari benda yang kita boleh bersetuju dengan dia di atas satu tajuk. Sembang bab tu. Pak Long bila duduk di kedai kopi, Pak Long tengok, Pak Long warna ni, dia warna lain. Sembang bab politik semasa, kita berkelain. Pak Long jangan. Pak Long sembang benda yang Pak Long boleh sependapat dengan dia. Apa dia? Ubat kuat, nikah dua, sependapat. Betul itu, Cuk? Duduk berlalu tu aku tak lepi dah. Awak jadi ikut mana? Burung macam mana? Terbang jatuh. Dia kata tak lepi dah, terbang jatuh. Duk ingat tak dah pun lama dah. Kawan ni kata baru ni aku beli ubat tu. 3 titik dia menyanyi lagu negara aku 3 hari. Boleh sembang tak lagu tu? Hang warna apa pun, jom naik motor sekali pergi cari ubat tu kan. Tuan-tuan nak hidup berkelain buat apa? Duk berkelain buat apa lo? Kita geng-geng hak jenis duk pergi masjid ni nak sembang lagu tu dia tak boleh sama-sama masjid tu tak boleh. Dia kata aku tak larat dah. Dia kata hang balik baca lah ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi. Dia kata apa ya qawi tu lambat dia kena beli ubat. Dia kata hak ubat pula geng-geng ni tak tahu dia kena pergi cari hak jenis kutu berhak ni kan. Ada anak murid saya seorang dia ikut kuliah tu, dia bilik dia ni hantu duk kacau. Satu hari tu dia buat rumah, dia kata tak boleh tidur Ustaz. Rumah buat sampai kat 800,000. Haji ni. Bila dia kata gaya nak tidur, dia duk main tarik kaki. Hantu ni korang ajak, dia kata Ustaz. Duk dalam bilik. Dia kata jom Ustaz pergi mai pula bulan depan ni kita pergi rumah saya Ustaz tolong baca kan. Saya kata minta maaf Haji saya tak erti apa tu. Saat lagi saya duduk baca-baca, Haji dia tak tarik, dia duduk balik tarik saya pula. Dia ikut dia, naya. Saya tak berani, babak hantu ni saya tak berani. Saya takut dia tumpang balik. Dia tak kacau kita, tak rahmat kita duduk kacau dia. Saya kata saya tak mengaji babak tu. Bulan depan saya main, dia paksa saya pergi bilik dia. Pergi. Mau hantu tak ada, maklum. Makanan saja aku tepi kepala katil tu. Kuih loyang, kuih karas, peneram. Tak apa lagi. Saya tengok ada satu jak tu Cuk. Dia jak ayak lah. Dalam jak tu dia ada tongkat tu dalam tu. Saya tanya ni Haji ni ayak apa? Tongkat Ali tak punya hebat balo. Dia bukan cakap makan kapsul tu Cuk. Ni dia tu Cuk. Dia bubuh tongkat dalam tu. Kira mau orang tua ni mau. Cuma sembang lagu tu balo. Satu warna pun kau lain warna dia boleh sembang. Sembang bab nikah dua. Sama-sama tak larat sembang. Jangan berkelahi. Yang ketiga, maklum penutup 9.5 lah. Yang ketiga. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, maklum. Nabi bawa satu mesej yang jelas. Apa dia? Keikhlasan. Yang pertama, Nabi sanggup korbankan kesenangan demi agama. Yang kedua, Nabi satukan mereka yang bergaduh. Yang ketiga, Nabi garap dan terapkan dalam masyarakat nilai keikhlasan. 3 benda ni saya nak minta Pak Long buat dulu untuk Ma'had Hijrah tahun ni, Pak Long. Kita sanggup tak susah demi agama? Sanggup, Ustaz. Betul? Betul, Ustaz. Sanggup tak mati untuk agama? Sanggup, Ustaz. Bohong. Bohong. Maklum lah saya nak minta 2 benda untuk agama. Maklum Pak Long tolong bagi. Yang pertama, saya nak minta
Untuk agama ni maklum bagi masa dulu yang pertama. Masa untuk agama. Maklum bagi masa, maklum dengar kuliah, maklum mengaji, faham agama, keluarkan diri maklum-maklum daripada kejahilan. Yang tu dulu saya nak minta. Duk malu apa nak mengaji agama? Saya pelik sungguh dengan orang lagu ni. Benda yang patut malu, dia tak malu. Benda yang tak patut malu, dia malu. Saya pun tak erti malu orang lagu ni. Yang dia pakai ketat, dia tak malu. Hak dia duk tunjuk pungkuk dada dekat orang, dia tak malu. Hak dia duk bergelek dalam sosial media, dia tak malu. Main nak mengaji Quran, dia malu. Masjid buat kelas Quran, haram tak pi. Surau buat kelas Quran, haram tak mai. Kita kata nu masjid kita buat kuliah, dia kata tak boleh, tak ramai. Ustaz tu pun meluat. No. Awak? Dah lah mengajar sudah lah. Yang dia duk suruh kita baca apa siapa? Quran cik. Oi, mengaji Quran bukan hang dengar ceramah agama, hang duk sengak. Tu yang dia main. Dia kata hampir mengaji kat surau, ustaz tu dia tak suruh baca, dia yang baca. Dia kata hampir kat surau, ustaz tu dia tak suruh orang baca, dia yang baca. Dan suruh mendatang apa tinggal dia seorang yang duk ngajar apa lu? Mai mengaji Quran ni maklum we. Bukan maklum pergi dengar ceramah. Ceramah ni ustaz perang-perang lagu saya ni dah sejam lebih dah. Ni seorang-seorang ya. Ni mengaji Quran dia nak dengar lah maklum baca. Ni ustaz mai mengaji ada 4 orang. 4 orang. Tu pun mujuk. Mak ustaz tu kata ni saya nak dengar seorang-seorang baca boleh kena insya-Allah insya-Allah. Minggu depan ni ustaz tu seorang hang baca ustaz. Orang pergi nak ngaji, hang nak suruh baca. Saya nak pesan kat maklum ni. Bila pergi mengaji Quran, ustazah ke ustaz tegur, jangan duk bantah. Ni duk bantah. Kuih tu kuih bantah. Dulu masa muda dia tak apa nak bantah. Ngat cakap-cakap tu ni kuih bantah. Melawan pula ustaz tu cakap. Saya Datuk Pondok, dulu saya duk ngajak mereka mengaji Quran, tu bantah. Kita kata kok ni, dia kata kok tu. Kan? Ada ke tu? Dia baca, dia je curi nafas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Saya kata duk curi nafas apa haram? Dia kata bukan nak haram, hak sendiri dia kata. Jawab pandai. Kita kata tak payahlah curi nafas tak elok. Walaupun tak berdosa, tak elok. Dia kata, bukan haram, curi hak niri. Kata tak. Nak marah, tua. Tak marah, hangat. Minggu depan kita pergi ajak dia ni, tok ni, dia ada jajan macam satu sumpahan, tahu tak? Sumpahan dia lagu mana? Dia ni, wow, dia mesti tinggi punya. Kalau walladhi, tinggal alladhi. Saya kata tu wow duk simpan. Buat apa wow tu? Dia kata simpan nak main hang sang ni. Dia kata, tak geram kita apa lu. Ni cakap pandai ni. Mai mengaji, ustaz tegur, jangan duk bantah. Ikut. Malu apa maklum? Saya tak faham maklum. Maklum tak erti baca Quran. Maklum tak payah duk malu maklum. Umur apa ni banyak baru nak kerja Quran? 60 dah baru nak baca. Maklum, Nabi Muhammad umur 40 baru belajar baca Quran. Jibril turun dalam gua Hira. Iqra ya Muhammad ma ada biqari. Umur Nabi 40 masa tu. Dia kata duk kira buat apa dengan Nabi. Dia malaikat ajak. Ni ustaz ajak. Dia duk i'rab lagu tu mampu ya. Maklum nak pergi bagi ustaz tu sama dengan malaikat Jibril. Pakai dak lah. Maklum pun nak harap bila malaikat nak main kat maklum tu mati lah maklum. Dia bukan main nak ajar Quran, dia piak je. Maklum nak bagi masa dengan Islam. Ustaz main mengajar, main mengaji. Tak payah duk kira ustaz tu syok ke tak. Ni malam ni awak ramai ustaz kami syok ustaz. Main ustaz mengajar Melayu tu habis tu. Allah. Ada 10 orang. 10 orang. 5 kenci manis. Dia tak duduk kat dalam ni. Dia duduk kat luar. Duduk pintai rokok daun. Kita duduk kat luar pun kira okey lah.
Tak boleh pahala penuh boleh setengah. Tak? Dia ingat pahala tu tapak dia kot. Tak boleh penuh boleh setengah. 5 kencing manis duk kat luar. Duk kencing kerap. Dia nak bangkit pergi kencing kerap. Manu kat ustaz. Tinggal 5 depan ustaz. 3 pula dah lena. Tinggal 2 ustaz tu menterang. Tunggu jam nak bunyi lah. Tengok tak lena ni pun pelik. Senyum kat ustaz. Ustaz tu berheran bila aku buat lawak. Pejam celik, senyum. Pejam celik, senyum. Cek, 2 tak lena tu pekak. Belum lah kali. Ustaz tu kata boleh cuak peneram dah malam ni mengajak haram tak boleh apa. Yang 3 tu lena tanya dia awak yang lena waktu ustaz tu mengajak aku pun tak tahu ustaz tu duk kira carinya tak jumpa. Kan ustaz mengajak kita lama maklum. Nah. Tu dia. Haram tadi mengajak ni lama tu kan. Maka telah berkata olehnya. Tu dia. Nya tu nya mana tu? Nya tu nya mana tu? Nya tu berbalik kepada Imam Syafi'i. Tu dia. Maka telah berkata olehnya. Imam Syafi'i kata ni. Dia kata apa tu? Maka tertakluk olehnya. Nya tu hak mana pula? Mampu ya, dia cari nya. Saya biasa jumpa Pak Long tu dia balik masjid. Dia tanya mana dia tanya kuliah. Saya kata ustaz cerita apa malam ni? Tak tahu duk cari nya tu daripada mula sampai habis. Tak jumpa siapa dia. Dia kadang-kadang ustaz tu. Dia ni tahun 2025 orang mengaji. Dia bukan mau stres. Sebab dia pun masalah macam-macam. Ni dia main dengar kuliah pun dia stres. Dia pening. Dia tak? Mengajar ni dia kena cara moden. Macam mengajar tauhid. Ialah sifat 20. Tetapi pendekatan kita tu lebih moden untuk orang mudah faham. Ni hang kawan baru masuk Islam 4 jam. Hang duk pergi terang dah sifat 20 kat dia. Pening. Tuhan tu ada. Lawan dia tak ada. Dia kata Cina tu kata lu cakap betul-betul ada kan? Tak ada lah ni. Dia kata pening Cina tu. Maklum. Ni kuih mampu dah maklum. Dia kuih pi ni. Dia tak balik lah ni. Duk cari jalan balik. Tak jumpa dah maklum. Saya nak balik. Tapi duk cari jalan. Tak jumpa nak balik lagu mana. Dia duk kuih pi. Ni maklum. Korbankan masa untuk Islam. Maklum. Yang kedua mesej ma'al hijrah tahun ni nak bawa, Nabi bawa pergi ke sana apa dia? Mesej perpaduan. Saya ulang balik. Ni kesimpulan ni. Yang kedua perpaduan. Sudahlah kita jangan bergaduh Pak Long. Yang bergaduh cari balik titik pertemuan. Dah Pak Long nak kadang-kadang kita ni dalam masyarakat Pak Long dalam hidup ni kita kena banyak beralah Pak Long. Saya punya prinsip mudah lagu ni dah. Kalau kita beralah benda tu tak bawa rugi apa-apa. Why not kita beralah? Jangan bini tuan-tuan. Bertengkar lagu mana tobat tak menang ngempuk. Mau kita bertengkar, kita menang pun kita tak ada untung. Mau kita mengalah dengan mereka bukan kita ada rugi. Mereka ni tobat tak salah. Tak malu. Biar bila. Kadang-kadang dalam masyarakat kita kira nak marah ke orang. Kita duk berkelaim pula dengan orang hak duk mandi jenazah. Hak nak mandi kita nanti berkelaim buat apa orang lagu tu. Oh megah sangat dia tengok orang tu. Han tengok abang aku terkajang. Oi. Hang nak terajang tu duk mandi jenazah. Aku ni pergi jumpa aku terkajang. 3 hari lepas tu mati. Puak hang nak terajang tu main mandi dia bercakap teluk hang terajang lah. Hang terajang dah. Nak buat apa balong tu? Jangan kata nak terajang nak lepiak pun tak lepas dah. Puak tu duk mandi dia. Celaka ni hari tu nak terajang kita. Cok dia cakap teluk tu. Nak buat apa balong? Dia duk kelih lah balong. Duk elok-elok pula mentang firih ni. Kada rupa orang duk kat belah mentang firih. Duk elok-elok dia duk kelih. Hak ketiga.
Kita duduk dalam masyarakat ni, mesej daripada Hijratul Rasul tahun ni pada ikhlaskan diri kita. Ikhlaskan diri kita. Cuba tengok bagaimana muhajirin sampai di Madinah, Ansar sambut dengan keikhlasan. Sambut. Tala'al badru alaina. Sambut. Sampai offer harta, offer isteri. Ni hang dulu masa duduk di Mekah dulu macam mana? Oi, mereka kata hang orang kaya betul ke? Ya. Mana kekayaan hang? Aku tinggal di Mekah. Aku bawa diri aku bersama dengan Rasulullah. Hang ni. Lah jom hang pergi tengok kebun aku yang mana yang hang nak. Aku nak bagi dekat hang. Hang usahakan untuk ekonomi hang. Ada ke Pak Long orang lagu tu lah? Nak bagi tanah ke orang, duk balas tanah orang lagi ada? Hang mai daripada Madinah, ada isteri? Tak ada, aku tinggal isteri aku ceraikan dia. Sebab apa? Sebab dia tak mau ikut, aku bagilah dia duduk sana, aku mai seorang-seorang. Allah, hang duk ada bini, tak ada bini aku tahu ni. Jadi sebab orang kemetek putih tali. Hak tu saya tambah dalam kitab tak ada. Orang kemetek putih tali itu saya tambah. Orang ada bini, tak ada, Pak Long. Lah macam ni lah, hang pergi tengok isteri aku, yang mana yang hang berkenan, hang habak ke aku akan cerai bagi ke hang. Ikhlas. Zaman lah, Pak Long ada nak bagi bini ke orang. Nak balas bini kawan tambah lagi ada. Dia nak bagi pun dia ada kan, nak bagi tapi bagi hal lain je. Ni aku ada 3 orang bini. Kalau hang nak aku nak bagi hak kat nak tu. Hang nombor 1 tu. Hak tu bang aku tak larak dah duduk tanggung tilam tiap-tiap malam kencing tilam dia kata pagi-pagi duduk kena jemuk. Lah aku nak bagi ke hang pula tanggung tilam tu lepas ni. Maklum hak dia nak bagi pun Allah balik surah pun jalan macam King Kong nak balik rumah maklum. Hak lawa ada nak balas bini kawan lagi ada. Ikhlas maklum. Maklum dalam masyarakat tolong ikhlas maklum lah. Tak payahlah kita duk kawan orang dengan kepentingan maklum tak ada guna. Ikhlas. Mudah-mudahan. Kalau inilah maklum Pak Long boleh buat dalam masyarakat, saya yakin maklum Pak Long. Nabi pesan jangan bergaduh. Nabi pesan yang kedua kepada muhajirin dan ansar, wala tahasadu, jangan duk hidup dalam hasad dengki. Ni saya pesan kat Pak Long. Maklum nak jangan duk dengki dengan orang lah hidup ni maklum. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia, biar pergi kat dia lah maklum. Kita syukur apa yang Allah bagi kat kita. Pak Long kalau nak buang perasaan hasad dengki ni mudah. Kita jangan duk tengok apa yang Allah Ta'ala bagi dekat orang. Kita tolong bersyukur apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Selesai. Dan yang terakhir sebagai penutup Nabi pesan, wala tajassasu. Hidup ni dalam masyarakat jangan duk kira cari salah orang. Cari salah kita. Kalau kita cari salah orang maklum, kita akan jumpa. Buat apa maklum? Sebab tu saya punya kata-kata yang viral, saya bisa kata. Kita ni hari ni suka membaca, tetapi kita tersilap dalam pembacaan. Apa maksud dia? Kita suka membaca. Tetapi yang kita suka baca, kesilapan orang, bukan kesilapan kita. Akhirnya kita duk sibuk perbetul orang, kita lupa nak perbetul diri kita. Last kali dia mati masuk syurga, kita masih masuk neraka. Tak payah duk kalut dengan kesalahan orang. Sebab kita pun banyak salah maklum lah. Boleh tuan-tuan? Saya tinggalkan pesanan Nabi SAW pada malam ni untuk orang pematang sirih. Mudah-mudahan. Sejam setengah yang kita duduk ni maklum ada manfaatnya. Insya Allah Ta'ala minal aminin. Sebelum saya nak tutup ni maklum, saya nak umum sikit maklum, malam esok hari Jumaat, malam Sabtu, jam 9 malam. Maklum Pak Long buka YouTube, maklum Pak Long type Al-Irsyad Studio, ALIRSYAD, Irsyad Studio. Akan ditayangkan satu drama lakonan saya, Pak Long. Drama yang kedua. Dulu tahun lepas, drama yang pertama, tajuk dia Benih. Drama yang kedua ni, maklum, tajuk dia Serangit. Serangit, lakonan saya. Saya watak utama, Pak Long. Saya mau watak lekeh-lekeh, saya tak mau. Saya kena hero. Masa mereka nak suruh berlakon, saya tanya lu, kau watak apa? Watak utama ke? Watak mau takat duk lintas kat belakang tu tak mau. Lekeh
Heroin dia dah. Imam embung kan, dia tak ada kes. Jadi saya tanya, yang keduanya saya tak mau watak ustaz. Saya tak mau buat apa watak ustaz. Dah duduk hidup ni berustaz, dah berlakon menjadi ustaz. Saya jadi watak jahat-jahat saya mau. Tapi jangan jahat sangat, perogol pun saya tak mau lagu tu kan. Jadi perogol bersiri ke apa maklum, main muka pun macam setan lagu tu saya tak mau lah. Jahat sikit-sikit. Jadi maklum dulu ni watak saya Adam. Nama saya dulu dalam benih tu. Maklum tengok dah benih. 1.5 juta views. Saya jadi Adam Israel. Tu saya, Nur Khairiyah, Jalil Hamid dan Wan Maimunah. Tu saya jadi anak angkat dan menantu derhaka. Hak ni saya pegang watak dalam Serangit ni, Mat Said. Nama saya Mat Said. Mat Said ni dia budak honak lang kampung tapi baik. Dia orang surau tapi jenis hati perut tak elok. Tak boleh tengok orang lebih. Aku tu. Hak jenis aneh-aneh ni tahu aneh-aneh. Dia ada seekor, dia kacau habis dalam kampung jenis masa aneh-aneh. Jadi saya berlakon dengan Nur Khairiyah lebih kurang dalam filem tu dalam 40 minit. Dia konsep drama lah, sejam kan, campur iklan bar semua. Dah lah 40 minit berlakon, lebih kurang 40 minit. Tajuk Serangit. Tengoklah Mak Lona. Dia jahat-jahat lawak. Tajuk cerita ni dia jahat-jahat lawak. Boleh tengok lah. Boleh. Saya pun saya tengok kelaku Mak Zaid tu saya meluat. Jenis semang kemas. Jenis semang kemas. Jenis semang macam orang tua tadi. Semang kemas turun tengah masjid macam bewak turun pokok. Lebih kurang lagu tu lah. Mak Zaid ni pun. Lebih kurang lagu tu. Mak Lona. Ajak orang senaman kot ni dia pun main atas kursi ya. Jadi Mak Long tengoklah Mak Long esok dalam dia sama channel dengan Hak Benih tu ni. Dia sama channel Hak Benih tu insya-Allah. Dan mudahan Allah Taala berkati. Kita tutup dengan doa, lepas tu kita end live kan apa semua, lepas tu ada sikit saya nak umum kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.